Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua penduduk kampung kerana hadir ke program Town Hall kampung kita yang diadakan setahun 3 kali. Di bawah kepimpinan saya yang penuh dengan visi dan misi ini, kampung kita berada di landasan yang betul dan tidak akan bertembung dengan mana-mana kereta api dari arah yang bertentangan. Okey. Sekarang kita akan buka sesi soal jawab permasalahan kampung. Okey. Saya ada dengar tau, ada penduduk kampung cakap-cakap belakang, saya lepas tangan, saya tak kompeten, macam-macam lagi. Jadi malam ni saya nak buktikan yang saya betul-betul serius menangani masalah kampung ni. Saya sebagai ketua kampung yang ada accountability akan jawab semua masalah dan saya tak akan lari daripada anda semua. Tanyalah apa-apa soalan pun malam ni. Come on, bring it on. Come on. Bring. Saya bring it. tahu tu, saya. Apa cerita pasal kes kehilangan lembu tu lembu saya tu yang minggu lepas tu. Sampai sekarang seekor pun tak jumpa. Hari tu kata bukan 24 minggu, bukan 24 hari. Sekarang dah 24 apa dah ni? Pak Jabir sekejap. 1, 2, 3. Untuk soalan pertama ni, saya serahkan kepada Wak Mail untuk jawab dulu. Saya nak jawab panggilan ni. Tak tahu siapa call ni. Wak Mail jawab. Okey, pasal lembu Pak Jabir tu, Tok Ketua memang ada cakap bukan 24 minggu, bukan 24 hari. Kalau bukan 24 minggu, 24 hari, habis tu 24 apa? Dia maksudkan 24 bulan. 24 bulan gila ke apa? Biasa orang cakap macam tu, makin cepat bukan makin lambat. 24 bulan tu tempoh yang munasabah mengikut ChatGPT. Pak Jabir sabar Okay. Boleh sabar Boleh. Kalau ChatGPT yang cakap, saya percaya. Assalamualaikum. Lebih percaya daripada manusia. Dah settle Pak Jabir Ya. Apa yang Wak Mail cakap semua tu, saya dah brief dia. Memang itulah yang saya nak cakap. Persis sama. Okey. Soalan seterusnya, Tok Ketua, Mak Leha. saya nak tanya sikit ni Tok Ketua. Duit peruntukan repair punggung surau 20,000 tu pergi mana sekarang? Dah 6 bulan dah orang solat pakai payung dalam surau tu. Sampai bila nak macam tu? Kejap. Tiba-tiba migrain saya datang pula ni. Bagi saya rehat kejap boleh tak? Ini kalau saya terus jawab nanti pengsan nanti ni. Wak Mail dulu. Itu Nanti saya sambung cakap Teruskan. Maleha, Ya. pasal punggung surau tu, sebenarnya kontraktor lama dah lari. Tapi semalam baki duit tu kita dah transfer ke kontraktor baru dah. Dan rasanya esok pagilah kami panggil lori zinc dengan simen untuk mulakan kerja. Okey, boleh tak macam tu, Maleha? Baik jawab. Nyampang. Okey, Mak Leha, pasal duit repair surau tu sebenarnya kontraktor lama yang lari. Tapi semalam baki duit tu kita dah transfer dekat kontraktor baru. Dan esok pagi saya dah arahkan lori zinc dan simen untuk mulakan kerja. Mak Leha, faham? Macam ulang je. Saya mana dengar Wak Mail cakap apa tadi? Saya terkesan kepala kan? Ya. Ini namanya aura kepimpinan Mak Leha. Saya kena link dengan otak Wak Mail. Baru jadi satu tim. Satu grup WhatsApp. Macam orang tak tahu. Okey, soalan seterusnya sebelum kita rehat makan bihun goreng yang disediakan. Pak Jabir. Siapa? Pak Jabir saya. Okey, Pak Jabir. Ah. Tanya apa ni? Tanya. Saya nak tahu kenapa jalan tar kat ke Simpang 3 tu berlubang besar macam kawah bulan dah. Majlis tak buat kerja ke? Hari-hari ada orang jatuh motor. Kalau hujan ada budak-budak berenang dalam tu. Itu belum campur Ada lagi. siapa tak yang makan bihun goreng tu? Dekat meja tu. Belum lagi mana tu Kenapa makan. tiba-tiba tak sedap perut Misal pula makan sikit tadi. Wak Mail, Ya. tolong jawabkan. Saya nak makan pil chicken on jap. Dia bang ni. Wak Mail jawab. Jalan Simpang 3 tu sebenarnya bawah bidang kuasa JKR daerah. Tok Ketua ingat bawah majlis. Patutlah selama ni tak ada balasan daripada majlis. Patut sekarang ni kita tengah usahakan direct ke JKR lah. Okey, Wak Mail, Wak Mail. Biar saya handle daripada sini. Okey. Pak Jabir, sebenarnya Jalan Simpang 3 tu bawah bidang kuasa JKR. Saya ingat bawah majlis. Pasal Wak Mail yang cakap. Jalan tu bawah majlis. Saya pun ikut cakap dia, tapi patutlah selama ni tak ada balasan daripada majlis kan. Sekarang ni saya tengah usahakan direct terus pergi JKR.
Okey, saya ulang atas usaha saya semua Jadi sudah cukuplah 3 soalan daripada Hall Kampung ni. Okey, sebagai tradisi kampung, kita akan ada seorang wakil kanak-kanak setiap tahun untuk bertanyakan soalan. Ada? Okey. Adik tu. Adik bangun. Nak tanya apa ni? Pasal cikgu tadi ke adik ke selalu marah ke? Tanya je. Yang ni Tok jawab. Wak Mail boleh balik sekarang. Tak betul, saya stay. 100 tambah 20. Aduh, sakit rambut. Mail. Wak Mail. Tolong jawab Wak Mail. Sakit rambut lah Wak Mail. Satu lah saya nak balik. Ibu sakit rambut.